Satu soalan terakhir Ustaz yang kita dapat di sini, Encik Zam dari Terengganu nak bertanya, Ustaz, jika bapa meninggal dunia, adakah kena faraid terus harta bapa itu dan ibu masih hidup? Bagaimana Ustaz? Ini pun banyak kesilapan yang orang buat. Sekali lagi kita sebut kerana kita tidak menguruskan harta pusaka dengan ilmu. Kita menguruskan harta pusaka dengan emosi. Maka berlakulah urusan pusaka ni direka-reka. Reka. Kita kata ibu masih ada, jadi tak boleh bahagi. Ini reka lah ni. Ini namanya reka. Sedangkan apabila berlaku je kematian, maka pasti akan ada harta pusaka. Bila berlaku je kematian, pasti akan ada sahaja pembahagian harta pusaka. Maka sepatutnya terus dibahagikan harta pusaka itu tanpa perlu menunggu ibu meninggal dunia. Cuba kita fikir, kalau saya nak bicara segi logik kan. Ya. Contohlah ayah meninggal. Ayah tinggalkan harta. Ibu mungkin meninggal puluhan tahun selepas itu. Jadi kita telah menahan hak harta pusaka orang lain. Sedangkan adik-beradik mungkin perlukan harta juga. Perlukan harta Kelangsungan hidup dia. untuk kelangsungan hidup dia. Jadi takkanlah kita nak sekat harta itu untuk tempoh yang lama. Itu sebabnya janganlah kita menguruskan harta dengan mereka-reka. Apabila berlaku saja kematian, maka maknanya adalah hak harta pusaka yang perlu diselesaikan. Syukur Alhamdulillah. Sekarang kita boleh segera Ustaz kan untuk uruskan harta kita itu dengan sebaik mungkin. Yang penting Ustaz sebut tadi iaitu uruskan dengan ilmu kan. Masya-Allah, masya-Allah.